Selamat petang semua. Kita bersama lagi di Peter B Channel. Petang ini saya nak menjeruk buah dabai. Ini dia buah dabai yang saya beli semalam. 2 kilo guys. 1 kilo RM20. Sekarang ialah musim buah-buahan dan harga buah dabai pun boleh dikira masih kayangan. Walaupun musim buah-buahan, tapi dabai ni memang kayangan harganya guys. Dan bahan yang saya nak guna untuk menjeruk nanti ialah kicap. Saya guna kicap guys. Kicap masin ya. Kalau kita nak gunakan kicap pedas pun boleh. Kalau kita nak guna garam pun boleh. Tapi saya buat dua versi. Satu ialah kicap saya guna dan yang satu lagi ialah saya akan campurkan dengan garam. Kita akan lihat hasil dia nanti guys. Saya nak buat yang kita nak rebus. Saya nak buat yang kita rendam dengan air panas dulu. Saya bagikan separuh Saya tambahkan dengan air biasa. Lepas tu baru saya masukkan air panas Kita tak boleh masukkan dengan air panas terus. Nanti ianya akan keras. Okey, saya guna air biasa saja, saya tambahkan. Lepas tu baru saya masukkan air panas. Saya masukkan air panas. Dan saya akan tutup. Okey. Dan yang satu ini ialah saya masukkan di dalam bekas ini. Okey. Saya masukkan begini guys. Dan saya tambahkan dengan kicap. Sampai ke paras buah dabai itu nanti guys. Kicap tu nanti selepas kita guna, kita boleh simpan semula di dalam botol ataupun dalam bekas. Kita tak buang guys. Selepas 3 hari buah dabai ini dia akan lembut. Bila kita nak makan, kita boleh cuci. Tidak masin guys. Saya biasa selalu buat begini. Okey, saya tambahkan lagi supaya ini penuh. Okey, ianya sudah dan saya akan tutup. Saya simpan dalam peti sikit. Dan yang panas ini kerana ianya masih banyak lagi, saya simpankan dalam sini guys. Saya tambahkan lagi dengan air panas. Penuh dia guys. Lepas tu saya tutup. Sekejap lagi ianya lembut guys. Dan bila ianya sudah lembut, saya akan tambahkan dengan garam. Sebelum saya simpan saya simpan garam dulu. Saya bubur garam. Nanti tunggu ini saya rasa 15 minit lembutlah dabai yang kita rendam dengan air panas. Kita lihat buah dabai yang kita sudah rendam tadi guys. Saya sudah rendam dengan air panas Ini dia. Tidak lama kita rendam. Kita mesti guna air panas yang betul-betul panas Tengok. Sudah lembut Saya akan buang air ini. Dan saya akan simpan di sini.
Kucing saya tuh guys, dia pandai membebel ya. Walaupun sudah diberi makan tadi, tapi memang dia cerewet kucing saya. Oke, ini buah dia. Wow, kuning guys. Susah kita nak ambil dengan kita pakai tangan saja. Saya sudah cuci tangan saya. Saya akan campurkan dengan garam saja. Selepas itu saya masukkan dalam bekas dan saya masuk dalam peti sejuk. Okey, ini yang saya rendam dengan air panas. Kita makan nanti. Kita boleh makan guys. Saya masukkan sedikit saja garam. Okey. Dan kita boleh gaul-gaulkan. Kalau kita tidak suka masukkan kicap, kita boleh jeruk juga guna garam saja. Tapi kalau kita bubuh kicap, dia lebih sedap lagi guys. Ini saya sudah. Okey, itu dia. Dan saya masukkan dalam bekas ini. Selepas 3 hari nanti, saya akan lihat hasil dia nanti guys, yang kita rendam guna kicap ya. Kalau kita buat seperti ini, dia tahan lama guys. Walaupun bukan musim buah-buahan, musim dabai, tapi kita masih boleh makan ya. Ada setengah orang dia bungkus guna surat khabar ya. Dia masuk dalam freezer pun boleh. Tapi saya pilih cara ini. Ini dia guys. Dabai yang kita jeruk, ini yang guna garam, dan yang ini ialah saya bubuh kicap. Dan buah dabai ini bagus guys, kuning ya. Okey, kita akan lihat hasil dia nanti yang kita bubuh kicap. Buah dabai guys yang saya sudah bubuh kicap ya. Saya ambil masa 1 minggu dan ini hasilnya. Ini sudah lembut guys, boleh kita makan ya. Dan kita boleh cuci, rasanya tidak masin ya. Ini rupa dia. Semasa saya bubuh kicap, saya tidak rendam dengan air panas. Saya cuci, kemudian saya simpan dalam bekas ini dan saya bubuh kicap. Dan hasilnya begini guys. Ianya lembut ya. Dan yang satu ini ialah saya rendam dengan air panas dan saya bubuh sedikit garam. Okey, dan ianya seperti ini. Untuk menyimpan buah dabai ini, kita boleh bungkus guna surat khabar ya. Bungkus dan kita masuk di dalam freezer. Dan bila kita nak makan, kita keluarkan dan ianya lembut juga. Cara kita simpan dia guys, supaya ianya tahan lama ya. Sebab musim dabai ini musim buah-buahan, ianya tidak lama guys. Dengan cara ini kita boleh simpan lama dan kita juga boleh makan. Selamat mencuba. Terima kasih.